Hati-hati, Zaf. Kat sini pun kau. Puas sama cari. Jom lah, turun. Malas abang. Bising dekat bawah tu. Lagi ramai sangat perempuan seksi. Tak selesa Azaf. Aduh, kau ni. Nah. Terima kasih bang. Kau ni namanya tok rezeki tau. Abang ni nasib je dah kahwin. Kalau tak, jadilah. Bang, tolak rezeki apanya? Ini bala namanya bang. Duk tergedik-gedik rimas tahu tak? Tak best. Zaf, abang buat ni nak celebrate kau. Jomlah, sporting ni. Bang, sporting tak sporting bang. Lagipun dekat luar sana tu berlambak bang perempuan macam tu. Macam ikan busuk tahu tak? Hui. Patutlah kau reject Sheila. Apa kena-mena Sheila pula bang? Yelah, Sheila kan hot. Seksi, tinggi-gedik macam perempuan kat bawah tu. Zaf tak suka lah bang perempuan macam tu. Patutlah Thomas cakap jangan terburu-buru nak kahwin, kau setuju. Okay bang, Zaf balik dulu dah lambat kan? Makan dulu. Tak apa abang, tak lapar next time lah. Makanlah, abang dah bawa ni makan jamak sikit. Yelah. Zaf ambil hati abang, okay? Zaf ambil satu ni. Dara mana? Cuti hari ni. Pada situ biar abang orang hantar. Tak payahlah, tak apa. Zaf boleh drive sendiri. Tak apa, biar abang. Abang, jangan tekan-tekan. Tak apa, Zaf boleh drive, okay? Betul ni? Jumpa kat rumah. Assalamualaikum. Salam. Cuti ke? Tak secuti. Hati-hati, Zaf. Hello? Ya. Ya, saya ibu dia. Hah? Apa? Kritikal?